Ayah handsome lah, kan? Macam you lah, semua handsome. Okey, pesanan satu pakcik nak bagi tahulah. Assalamualaikum, nama pakcik Syahrul. Orang panggil Abang Cik. Pakcik menguruskan jenazah ataupun adik-adik pakcik semua menguruskan jenazah Islam. Kita tumpang guna masjid Jami'ul Ihsan, Jalan Setapak ini. Alhamdulillah pihak masjid memberi pinjaman lah secara percuma. Bilik jenazah, api, air, semua pihak masjid bagi percuma. Kita ni kolaborasi sajalah. Ini barang kapas, ini barang kain, dan juga van jenazah, minyak tul, apa semua pun percuma. Kita kena jelaskan lah, kita kena jelaskan. All is free. Sampai ke tanah kubur nanti, di situ di antara keluarga dengan pihak kubur saja. Kalau kubur kena bayar, bayarlah. Kalau tak mampu, bagi tahu kita balik, kita bayar. NGO kita macam tu. So, nasihat. Ini berbalik kepada nasihat lah. Nasihat. Ayah sudah meninggal. Kamu 3 lelaki, 4 lelaki, 5 lelaki, 10 lelaki pun jaga mak baik-baik satu. Jaga diri sendiri baik-baik. Jaga adik-beradik, each other baik-baik. You faham tak? Adik ada masalah, mesti call abang. Abang ada masalah, call adik. Each other mesti bantu-membantu. Satu lagi, bapak rumah sudah baru. Bapak rumah sudah baru. Kan? Jangan you terus lupakan dia. Biasanya orang dah tanam, orang akan tinggal itu kubur, buat tak peduli lagi. Kan? Kalau boleh, terap dalam diri 1 week 1 kali ke, every day. Kalau boleh pergi 1 month 1 kali ke, pergi ziarah. Bapak tunggu apa dari you sekarang? Dia sudah tunggu doa je. Betul? Dia tunggu doa saja. Dalam Islam ada cakap doa anak-anak yang soleh, doa anak-anak yang baik. Doa saja, bapak sudah tunggu doa. Kalau you tak pergi, nanti dia sunyi. Fahamlah saya cakap. Kita pun akan mati. Kita pun akan mati. So kita pun nak didik anak-anak kita datang untuk ziarah kita. So pakcik rasa clear. Kita akan kafan. Mandi sudah mandi, kafan sudah kafan, air sembahyang tadi sudah ambil. Lepas tu kita akan bawa pergi ke masjid USJ 2 kan. USJ 2 nanti akan disolatkan dekat sana, sembahyang dekat sana. Keluarga dekat sana mau tengok lagi, nak peluk, nak cium, nak apa, semua boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kita akan kubumi selepas solat asar. Selepas solat asar nanti, orang sudah solat asar, kita solat jenazah, ramai jemaah. Lepas tu baru kita tanam lah. Jangan